Okay gang, selamat pagi. Bertemu kembali Good morning everyone. Today I want to show you what is intake manifold. Speaking Speaking pun acu. Okay, aku nak cerita pasal intake hari ni intake manifold Saga Saga BLM, Persona IFM. Okay, banyak isu pasal intake ni Okay, nampak dalam ni. Okay, dia ada ni horn ni lah yang adjust dia punya plunger maknanya untuk control dia punya short runner dengan long runner dalam ni 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 adalah ni ni dia akan masuk ke dalam Okay, macam intake ni kalau aku nak tukar ni, berapa aku tukar nampak? Tak ada teguh ataupun dia dah tak ada shape dalam ni. Macam ni dia petok comel. Kalau dia tak ada petok ni memang aku akan tukar Aku akan tukar intake Okay, bila aku tukar intake, aku akan ambil intake Saga FLX Saga FLX ni memang tahan berbanding dengan BLM, Persona, Elegant ke itu dah tahan tapi cuma dia ada kekurangan sikit bukan kurang dia, performance tetap sama je. Ni dia ada satu je vacuum macam ni banyak dia ada ni, dia ada untuk fuel regulator horn ni ke servo Okay, horn ni pula ke breeder blow by engine blow by ni breeder untuk FLX dia ada satu saja dia ada satu saja, jadi aku kena modify sikit Okay, jangan tukar intake Gen 2 Jangan tukar intake Gen 2 Gen 2 lah, Iris lah boleh. Kalau mu nak solve problem untuk bunyi boleh, tapi untuk performance memang akan drop performance memang akan drop. Okay, sebab apa? Okay, fungsi IAFM Okay, intake airflow manifold ni nama dia IAFM. Okay, dia ada short runner dengan long runner. Okay, bila kita bawa kereta, kita speed Okay, RPM 4300 lebih kurang gitu Okay, flapping dalam ni dia akan flick dia akan flick dia akan main dalam ni tu dipanggil short runner dengan long runner. Jadi kena take note belaka ni sebagai VTEC ni VTEC dia macam Honda. Jadi kalau Honda kita buang VTEC jadi guna kalau Honda kita buang VTEC tak ada fee sama kau dengan ni. Jadi jangan pandai-pandai nak matilah, jangan mati jangan mati intake ni. Kalau mati ke short runner, okey, contohlah kita mati, kita bagi dia short runner semua. Long macam mana? Bila long nafas kan jadi tetap pendek. Okey, kena faham. Engine Campro ni undersquare. Siapa-siapa, okey, Google kena faham konsep engine Okey, Campro dipanggil undersquare engine Dia ada oversquare, dia ada square. Okey, tapi Campro undersquare. Jadi angin memang banyak main peranan Kalau engine Campro oversquare, aku tak mau kata nak pakai intake panjang ni pun tak apa ikut anda tapi kalau model ni jangan untuk Saga ni jangan. Saga ke Persona ke undersquare lah, engine undersquare, jangan kacau intake Kalau nak beki macam aku sini, aku akan beki dia mari bunyi, aku boleh beki lagi aku boleh beki bagi senyap. Kalau nak tahu cara dia nanti aku akan buat satu lagi video. Aku akan ajar banyak lah tapi aku tetap maintain dia punya short runner dengan long runner jadi faham konsep engine dulu baru nak buat intake. Okay, 5 belaka 5